salah ke, tak betul ke. Tak naklah kecewakan abang. Betul tak? Sebab tu datang jumpa doktor, biar doktor yang sahkan sendiri. Ini abang tak tahu nak cakap macam mana, sayang. Abang happy sangat dapat tahu benda ni. Rasa macam nak berlompat pun ada juga. Inaya mesti happy. Lawan pula. Jangan lupa letak gula tu. Gula? Tambah sikit je. Sikit je, ya Allah, banyak tu. Okey. Cuba Umi rasa. Manisnya ya. Ya Allah, ni boleh kecil manis. Ni bag dia. Itu beg yang emergency mana yang nak bawa pergi hospital nanti? Ni. Yang ni, Mak. Ni emergency. Yang ni beg baju dia. Besar ni je. Ni jangan baju baby je. Ni baju mama sekali barang-barang semua kena ada dalam ni, cukup ni. Apa ingat beranak tu boleh tahu bila-bila ke? Kok besok nanti tiba-tiba beranak kat mana, kat rumah ke, dalam kereta ke? Ui, siapa nak tanggung mak tak boleh mak panik macam tu. Satu, ni paling penting. Awak jangan naik turun sangat tangga tu. Masuk dekat toilet tu pun tengok. Licin. Yelah, abang nak bebel lah pula. Abang nak balik ke tak nak balik? Kalau abang nak balik, abang balik sekarang. Kalau abang nak bebel, abang duduk sini. Nak mana satu? Abang nak gerak ni. Tapi satu abang nak minta. Apa? Alam. Baik tau. Tau. Ya. Apa call abang terus? Jangan gatal Itu je saya minta satu. Jangan gatal-gatal siap abang telinga abang ni tarik-tarik. Sayang, telinga abang ni dah cukup kalau nak boleh terbang dah, sayang. Dah, abang gerak dulu Baik. Ya, bye. Juga tu. Cucu apanya, Mak? Tak ada darah daging kita pun. Kamu ni kenapa pula, Fatin? Cuba jaga mulut tu sikit. Cakap tu menyakit hati mak je. Tak apa kalau kamu tak suka Inayah tu, tak apa. Duduk diam-diam, jangan bunyi-bunyi. Dengar dia Aura tu kan kecil hati dia. Dia kata mengandung. Alah, Mak. Mak pun dulu bukannya suka sangat dia tu. Sejak Angah tu mengandung. Dah tak sanggup kena tinggal lagi ke? Tak. Bi, sebelum kita kahwin, saya selalu je nampak Bi dekat kampus. Tak adalah pula nak pergi outstation merata. Lama pula tu. Taklah, sejak dah kahwin ni, macam dah lain. Apa yang lainnya, sayang? Kerja macam lecturer ni kan, kamu kena attend seminar, kena pergi kursus, kena bagi talk. Betul ke semua tu? Jangan curiga dengan abang ke? No. Cuma masa awal-awal kahwin, I bolehlah tahu you pergi outstation ke mana ke. Tapi bila you dah tukar college ni, I tak tahu you ke mana, you buat apa semualah. I rasa macam, entahlah. Macam menipu. That's what you try to say. Sedap lauk masak. Ni nak ke mana pula ni? Tak boleh basuh tangan lah nak makan. Tak payah, duduk situ biar mak Ya pergi Allah, ambil. Mak. Tak nak. Tak biasa. Nanti rasa macam tak bersih. Tak apa. Baik-baik, Angah. Dapur tu licin tu. Angah! Angah! Kenapa tengah? Ya Allah. Ya Allah. Hah? Betul ke ni, Mak? Ni Abang Jeffrey ni. Perempuan ni siapa? Tu isteri dengan anak-anak dia. Kau jangan main-main Nadim. Ni Abang Jeffrey tau, suami aku. Aku lempang kau kang. Betul lah. Selama ni Nadim tipu je, Nadim gijek kerja. Nadim duduk rumah kawan Nadim sebab nak intip pergerakan Abang Jeffrey ni. Dia tak pergi outstation mana pun. Dia memang dah ada keluarga dah. Tu isteri pertama dia, akak isteri kedua dia.